Assalamualaikum. Lama saya tak buat overland sebab saya sibuk sebenarnya. Tapi hari ni saya melayan jam untuk first pit stop. Macam biasa saya tak ada buat booking apa, hanya sejah je. Sekarang pukul 5.24. Kemungkinan akan sampai ke Fraser dalam pukul 9 je tu, nak berhenti beli barang semua. Saya ambil masa kali ni mungkin 4 malam dan akan merayap ke belah utara. Dan mungkin ada tempat saya berhenti tu bukan yang dalam perancangan. Maklumlah, kita bawa setinggan, mungkin kita rasa penat, kita cari tempat yang selamat, tidur je lah. Untuk kali ni saya ada tugas sebenarnya. So saya kena selesaikan barang kat belakang tu dulu, baru saya boleh pergi bercuti. Tapi on the way nak pergi tempat tu, saya berhenti di Bukit Fraser. InsyaAllah saya akan ambil tempat-tempat tu. Bukit Fraser tak pernah pergi dan rasanya dah setahun dah tak naik Bukit Fraser. Walaupun dia dekat, asyik pergi Cameron Highland je. Kali ni saya pergi kat Bukit Fraser. Saya kena contact orang campsite, majlis pembandaran tu dulu sebenarnya. Walaupun kita boleh je terjah kan, tak biasa tempat orang. Nanti bila saya berhenti mana-mana, nanti saya akan contact dia. Okay, terima kasih pada yang terjumpa video ni. Macam biasa saya rakam ni adalah untuk diri sendiri dan member yang berminat nak tahu mana saya lepak dan mana. So kadang dia orang copycat juga mana saya berhenti tidur tu sebab dia yakin tempat tu selamat kan. Tapi sementara untuk sejam ni saya layan jam ni. Ni jalan lama, kita tak ikut highway sebab nak pergi Fraser daripada KL, kena ikut jalan dalam ni. Waktu office hour macam ni lah orang balik kerja. Kita sudah lalu yang dahulunya adalah jambatan tertinggi di Malaysia, sekarang telah diganti di Penang sana. Saya berhenti makan sekejap. Ada kedai belakang tu. Tu belakang tu ada kedai di Simpang Batakali. Dan ni sambung perjalanan. Cuaca pun dah agak gelap lah, dah dekat pukul 7 dah. Saya rasa saya target pukul 9 malam baru sampai atas tu. Kita terus perjalanan, tapi saya nak cek speed mat tu untuk di barang-barang. Sebelum sampai Pekan Kuala Kubu ada ni, ada DIY dan speed mat. Kita singgah cek barang jap. Saya gas pun dah habis lah. Pukul 8 saya dapat bad news daripada pegawai yang jaga atas tu. Dia cakap hari biasa pun boleh penuh lah kat atas tu. Sekarang ni saya tengah fikir beberapa plan sampingan. Sama ada saya terus dalam perjalanan berhenti sampai mana yang boleh, ataupun saya naik juga, tengok mana ada kosong boleh celok. Janji ada tandas, kita tidur je lah kan dengan setinggan ni. Dia fikir jap, ni saya berhenti jap di Kuala Kubu. So saya nak terus ke utara boleh di sini. Arah dia tetap ke Pantai Timur, tetap sampai juga insyaAllah. Okey, 10.40 hentian betul. Saya jalan terus lah. Alah nak berhenti kat Gua Musang ni. Ada kedai makan. Dan yang bestnya ada orang jual durian mana-mana buta ni. Saya tak nak makan durian lah, cek air saja. Makanan tadi pun bungkus pun ada lagi. Kita tengok air haus pula. Lepas tu saya nak sambung perjalanan, mungkin berhenti di Masjid Buloh atau Masjid Paloh. Okay, saya akan adit lagi nanti. Waktu sekarang 7 pagi. Saya sampai Masjid Paloh ni dalam pukul 1.30 tadi. Malam tadi terus set up, kita terus santai kat belakang ni. Jadi kalau anda nak tidur di Masjid Paloh ni, dia ada parking besar kat depan tu. Tapi nak short sikit belakang ni lah. Ni belakang ni luas, kosong. Sekejap lagi saya nak kemas-kemas dan teruskan perjalanan.
Nak cari sarapan dulu. Kalau ada mana-mana kedai, selalu ada kedai kat sini. Tapi kedai ni biasanya mereka berniaga tengah hari lah. Ada sup kat sini sedap. Kalau tidur kat depan tu, dia masalah dia tu lori. Mereka tak tutup enjin, dia memang agak bising sikit lah. Jadi sebab tu kenapa saya buat pilihan untuk tidur di bahagian belakang. Teruskan perjalanan hari ni. Semalam plan nak ke Fraser, tak jadi. Sebab kalau dah naik Fraser malam-malam, saya nak cari port kat atas tu malas lah saya. Jadi semalam saya naik Genting, dari Genting turun terus ke arah Kota Baru ni. Malam ni tengok kalau sempat saya mungkin campsite di sekitar Jeli lah. Ada banyak campsite di situ yang saya tak pernah lepak atau port kat situ pun. Saya akan update lagi nanti. Kita teruskan perjalanan saya. Sebab tu kena berhati-hati jalan raya tu. Assalamualaikum. Berhenti makan dulu lah. Lapar lah. Kita tengok apa ada kat kedai Ustaz Macang. Makan berat lah kita. Sebelah. Okey lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melawat pusara Pak Mertua ya. Saya tak salah hijau. Dilarang menampak poster. Tadi saya melawat kubur arwah Pak Mertua saya ni, kubur arwah Mak Mertua saya pula. Harap sahabat-sahabat yang lihat ni sedekahkanlah juga Fatihah. Sebenarnya saya seram datang kawasan kubur ni. Bukan saya takut kubur tu, saya takut sebab banyak kali lah, macam saya cakap tadi, banyak kali kami datang sini selalunya lalu nampak besar-besar, jadi tak boleh tahan. Alhamdulillah kali tak ada, tapi tadi tekak beraroma bila bunyi daun tu. Okey, jom kita pergi macam satu lagi barang. Jeli 6.15 petang. Saya nak masuk dalam ni. Dah dapat campsite Tirgish. Betul kot sebut kan, campsite. Oh, harap tak sampai gelap lah sebab jalan ni masuk hutan sikit. Tak selamat sampai. Nanti dah sampai kita review sikit campsite dia. Mungkin besok lah. Hari ni saya serius letih lah. Dan bila jambatan ni dia orang nak buat baru, saya tak pasal lama sangat tak lalu. Alright, nanti sampai campsite malam saya ambil view sikit. Besok pagi saya review untuk anda view. Tuan punya tanah kata mesti kita pakai Waze. So saya install lah Waze tadi. Masuklah simpang ni. Jalan kampung lah, cantik juga. Waze ni pun bahasa Melayu. Dah pakai lah katanya. So kita tengok berapa, katanya tak banyak lah off-road tu. Masalahnya saya risau juga kalau hujan. Yang lepas jalan licin kan. Ini tayar saya ni tayar highway. Kalau sikit-sikit tak apalah. Kita tengok komen yang lain, kereta, asalkan kereta tu tak rendah, lebih lepas. So saya anggap lebih kurang macam Tokbak Tanjung Malim. Saya anggap macam tu lah jalan dia. Hanya tidak berturap. Ada orang jogging lah. Ini jalan kampung best lah. Waktu sekarang hampir pukul 7. Jarang kita masuk campsite gelap-gelap malam ni kan. Terutama untuk kali untuk first time ni. Adalah kampung-kampung ni, ni kawasan pokok ketok. Ada layan sana. Kejap lagi dah sampai off-road, so kita rakam balik ya. Masih ada rumah, okey lah. Masih ada rumah. Semua jauh daripada jalan besar Lebuh Raya Timur Barat tu.
Mak dia ada rumah tu kan. Memang betul kampung. Orang ada lampu yang pasang. Oops. Okey, ada bukit yang agak tegak lah sebabkan kereta ni berat. Saya tukar ni. Tukar 4M. Jadi kita jalan pelan-pelan. Status 4M okey. Tak kepala dia nanti kereta tak ada kamera. Dan ke kanan sikit, tengok tepi tu. Dapat tepi sana ada lubang. Tak dapat. Sempat juga saya sampai tadi ngam-ngam maghrib, gelap dah. Dan jalan dia agak mencabar lah. So saya, kalau kereta tu kereta tinggi atau SUV okey lah. Ada tempat tu dia agak tegak sikit. Tu toilet semua. Sekarang ni hujan jadi semalam nak keluar dengan demam belakang. Besok lah besok kita orang kawasan ni. Okay, saya nampak lama sikit. Macam biasalah, saya ni mengelak je. Saya masak-masak tak ada. Ada makan pizza. Pizza beli tadi. Pizza Jangok namanya. Dia adalah kebun. Tu ada rumah CEO dekat situ. CEO tak ada kerja dia. Nyamuk banyak saya pasang ni. Sebab saya suka bawa sarang telur ni. Soalan nyamuk. Agak hujan, kalau nak hujan saya dah siap semula. Ni mandi pun belum ni, bau kambing ni. So tengok kalau boleh selesai kan, bersihkan diri, lepak atas lah. Kat sini ada peneman. Ni. Sibuk ajak main. Sibuk ajak main malam-malam. Malam-malam ajak digaru. Malam ajak digaru. Sibuk. Hey. Wah, payah nak jalan macam ni. Ajak kawan pula. Kita nak review tempat ni pun susah. Ya, nanti saya masuk awak dalam video. Sebabkan banyak lampu kan, jadi kita tak boleh, orang panggil apa, stargazing. Sebab dia mengganggu penglihatan kita kat atas tu. Tak boleh tengok bintang yang cantik. Suhu sekarang macam biasa, saya ni suka bawa temperature. Ni dia. Biasa subuh adalah waktu yang paling sejuk lah. Kita mengopi dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya berada di Itigis campsite. Betul kot sebut? Daripada semalam saya nak sebut tak boleh lah, lidah bergulung-gulung kan. So ni adalah laluan masuk. Tu ada toilet, ada bin, dan ni semua adalah campground. Kat sini dia tidak ambil, macam mana kata, dia tidak ada orang luar. Jadi kalau anda camper, anda sajalah yang ada dalam ni. Kebetulan hari ni hari biasa, jadi mudah saya nak buat video ni untuk tunjuk pada anda semua. Saya tengok dalam YouTube tak banyak, ada Abang Pajero dan ada beberapa, tak banyak video yang saya jumpa campsite ni. Penat sikit bau lepas makan. Kawasan berbukit. Saya sembang dengan Wak tadi tu, dia kat
Kereta Azia pun ada kat naik. Tapi pada saya, Azia janganlah. Maybe boleh ikut. Maybe ganas. Campsite banyak. Kalau anda jenis tak suka rapat-rapat, memang baguslah 1, 2, 3, 4, 5 bawah sana. Situ pun boleh 6 kalau nak dekat dengan tandas. Tapi best spot adalah tempat saya ni sebab CEO kata ni memang tempat yang terbaik lah untuk orang yang berdua macam kami ni. Okey, dan atas sana ada ulam. Ulam-ulam tu boleh ambil. Buah-buahan di sini boleh ambil. Ada pokok kedondong berbuah bawah tu, boleh ambil. Saya rasa pocok ubi pun ada, pokok nanas pun ada tapi tak ada buah. So apa saja di sini, berapa bayaran dia? Bayaran adalah RM15 satu kepala dan ada kalau bawah umur, saya ingat RM7 ke macam tu. Mana nak cari campsite murah-murah ni, tak banyak. Saya dekut Tedo Masin. Jadi saya suka campsite yang murah dan tidur dekat kawasan masjid. And bukan tak pergi campsite mana, pergi juga. Saya pernah pergi Gunung Jerai, sekarang dah tutup dengannya. RM100 satu malam. So tempat-tempat macam tu dia eksklusif. Dan keselamatan terjamin lah. Sini insyaAllah terjamin. Wak pun ada cerita. Kalau camp sini semalam kami pun dengar orang baling mercun. Sebenarnya dia nak halau. Dia cakap beberapa hari tu gajah. Dan kami masa naik pun nampak tak gajah tengah jalan tu. Off-road tak jauh. Dalam 2 kilo. Jalan macam ni lah. Batu-batu besar ni. Tegak. Tapi macam mana pun saya yang pakai pick up pun saya guna 4L. 4H meneran sikit lah. So saya tukar 4L naik santai-santai. Ni pokok kedondong. Ramai orang tak tahu sebenarnya. Kita boleh makan begitu sahaja. Air buah. Saya dah ambil dah sebenarnya. Untuk hilangkan mual-mual. Bawa kereta lama berjam-jam ni. Sakit kepala tak. Ni ada pokok nanas. Tapi tak ada buah kot. Itu. Kalau tengok yang atas tu. Yang hitam tu dia kata itu adalah surau. Semalam saya tak tahu, saya cakap takkanlah tempat yang begini cantik tak ada surau. Tandas pun lawa. Rupanya memang ada, cuma yalah kami datang maghrib dah gelap. Nak bergerak pun cuak. Tempat baru kali pertama. Saya akan siap-siap. Arahnya adalah ke Kedah atau ke Perlis selepas ni. Tapi in between mungkin ada plan juga. Nak berhenti macam di Gerik, ada satu campsite Gerik. Saya tak silap nama dia survival camp ke, saya tak ingat, ada pakcik tu. Tapi campsite tu bukan macam ni. Ni ada lampu keliling cantik, terang. Yang tu katanya hanya tandas saja ada lampu. Itu pun lampu solar dan sangat gelap. So nanti saya fikir kita berjalan-jalan ni macam ni lah. Saya suka berjalan. Kita ada satu point mana kita nak pergi, tapi di antara tu saya boleh berhenti jika saya nak. Itu saya pasang. Sebab keliling, saya cakap ada banyak pokok getah. Pokok getah ni biasanya memang banyak nyamuk. Dan dia waktu pukul 6 petang dengan sampai sekejap pukul 8, lepas tu tak ada dah. Dan subuh dia ada sebalik sampai pukul 8 pagi, lepas tu tak ada nyamuk dah. Saya ni sensitif dengan nyamuk. Jadi saya bawa lah sarang telur tu. Untuk bagi dia hilang sekejap je. Nama pun hutan biasalah kan. Baik saya nak kemas-kemas. Minum sikit. Kibas-kibas. Tak ada hujan. Semalam hujan rintik-rintik je. Tempat ni cantik insyaAllah. Ada rezeki kalau saya lalu di highway Timur Barat. Rasa nak tidur. Saya kontak je. Masuk malam pun boleh. Sebab dah tahu jalan dia. Semalam gagau lah. Risaulah juga. Sebab tak tahu. Ni malam pun boleh masuk. Baik. Jumpa video seterusnya nanti. Bukan video seterusnya. Mungkin saya akan bagi-bagikan. Kalau video ni terlalu panjang, saya bagi-bagikan beberapa bahagian. Dan kemudian baru saya akan buat satu video yang panjang. Untuk anda duduk tengok 1 jam lebih. Kadang kita bosan kat tengok video panjang ni. Jadi saya nak buat pendek-pendek lah. Okay. Saya nak mengemas.
rasanya layak lah ni. Saya kemas-kemas cepat sikit. Nampak tu. Tu awan hujan dah ada di puncak bukit tu. Saya rasa mungkin dalam keadaan tertentu mungkin kawasan ni berkabut juga. Awan rendah ni turun. Yalah, saya kemas dengan kadar segera sedikit. Alhamdulillah, selesai dah. Kami lepak campsite ni. CO bagus. Ni toilet, tunjuk sikit. Kita tak pernah tunjuk gambar dekat. Dekat je dengan toilet ni. InsyaAllah, macam saya cakap, kalau ada rezeki saya lalu di Highway Timur Barat ni, saya boleh contact je untuk datang. Dekat ni saya rasa boleh je nak masuk malam. Tempat tip-top. Dan saya berperasan ada pokok cherry kat situ. Yang dulu masa kecil teringat lah kita makan buah ni satu. Kita buat main pistol getah. Dan ada pokok jambu. Dan untuk pada yang mungkin tak tahu, pucuk pokok jambu ni, kalau anda sakit perut ni, anda ambil pucuk yang paling atas ni, kunyah-kunyah, minum air. Air suam ni terbaik untuk kurangkan sakit perut tu lah. Saya bergerak keluar sekarang. Untuk ke next, kita akan naik Banjaran Titi Wangsa ni dan maybe berhenti makan di Amiza ataupun lapar KFC kot. Okey, jom. Yang semalam saya lalu, dia ada tempat yang drop dia tinggi lah tu. Kalau kereta rendah ni akan sentuh. Oh, cantik lah semua. Ini pun boleh mandi lah besar ni semua. Kawasan Jeli ni memang terkenal dengan banyak sungai cantik. Perut dah kenyang, teruskan perjalanan. Alhamdulillah, kenyang lah. Hari ni tak salah pilih kedai. Kedai ni sedap ni. Jadi kalau pergi ke Jeli, masuk dalam sikit, cari kedai ni, Azmi Nasi Kukus. Dah 11 tahun dah rasanya dia berniaga, tengok tulisan itu. Serius sedap. Dan harga dia saya nak bayar tadi, berapa Beb? 16. Saya punya air 16 lah. Terkejut Beb. Air dah lah pakai minum air teh dengan ambil ayam, bajeri, padu lagi, tambah atas on top nasi kukus tu. Memang
syok jalan kat sini. Inilah dia, harga memang ramah. Jadi saya akan teruskan sampai grade nanti sebab saya buat keputusan lah, sama ada nak pergi ND survival camp ataupun saya terus ke Baling. Tengok macam mana. Sebenarnya kalau dapat jalan pendek sedap, badan tak letih sangat. Letih yang semalam tu letih habis dalam kedai semalam fail. Ada satu kedai tu saya bagi, nak bagi 1 bintang tak boleh lah, niaga. Tapi 2 bintang saya bagi. Dalam mi dia ada telur lalat lah. Saya ngeri lah. Jadi saya makan sikit je, makan daging-daging je. Bukan kita tak biasa, tapi kita nak berjalan. Kalau sakit perut nanti kan payah. Tuhan lah. Baik, saya teruskan perjalanan. Kita keluar masuk ke jalan Lebuh Raya Timur Barat. Kalau ada nampak gajah kat tepi jalan nanti sempat saya rakam lah. Kalau tak ada saya jalan terus je, mungkin rakam terus. Kita terus ke Greek. Okay. Oh, speed track. Besarnya. Tu speed trap, kira speed tu. First dia tembak ke mana-mana, lepas tu dia tembak kali kedua dia tengok average. Area 31 sir. Di situ 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 Allah ibu jari. Di situ adalah tempat port, dan kalau anda saja nak tidur pun boleh tidur di situ malam-malam. Cuma bising lah, lori banyak berhenti ni, dia tak tutup enjin. Yang tu yang lemah sikit. Tapi kalau nak tidur sini memang favorite nak tidur. Dulu saya suka tidur ni sampai 2-3 pagi, tak kira dari sebelah sana atau nak ke sana, saya akan tidur di ujung sana. Pakai earplug lah. Line kat sini saya com je ada, setahu saya Maxis belum ada lagi. Dia boleh call saja Maxis. Setahu saya call boleh. Ada toilet, ada surau. Okey, saya sambung ke perjalanan. Mari kita ke Greek. Baik, saya nak tunjuk satu alat. Alat ni bagus beli. Dia boleh cas untuk saya punya ni sampai 300 watt. Dalam tu gambar pun tak boleh nak tunjuk tulisan, nanti saya snap gambar lah. Sambil jalan tu kita boleh charge. Saya boleh charge untuk handphone, dan kalau ada power bank besar pun boleh charge terus lah. Mudah kan. Kami dah sampai Masjid Greek ni, Masjid Nurus Salam Greek. Masjid ni dia memang mesra dengan musafir lah. Saya tak pernah lagi tidur dengan setinggan dari ni, tapi saya biasa tidur di sini. Bila saya jalan sini waktu 3-4 pagi ke, kita boleh masuk. Last dulu memang saya boleh masuk, walaupun pagar dia bertutup. Tapi anda boleh saja tolak pagar tu buka. Tujuan dia tutup, saya pernah tanya, dia cakap takut anjing, takut binatang masuk lah. Malah dia ada signboard di situ nampak. Mesra musafir. Ada kedai juga. Kedai. Jadi anda boleh berhenti ni. Saya tak pernah lagi tidur, dia cakap. Tapi kalau nak tidur, saya rasa menarik tidur kat situ. Ada pokok dan ada pondok juga. Tu dia. Ada pondok situ wakaf yang cantik. Oh, lupa nak mention, ada homestay juga. Saya rasa anytime boleh call kot kan. Kita kalau nak tidur ni kan tak kira masa. Ni pot terbaik lah kalau malam-malam. Siap pondok boleh kan. Tapi macam biasa lah kan. Tolonglah, janganlah buang-buang sampah, sepah-sepah. Tunjukkanlah ni tempat nak bersih. Datang viral tapi sendiri yang kotor kan.
Dan ada kafe kat dalam tu. Ni sesuatu yang baru. Saya rasa nampak cantik. Last datang dulu rasanya tak ada ni. Aku dah agak lama tak singgah ni. Yang bestnya siap ada kipas. Saya akan terus ke Baling rasanya. Sebab kalau saya tidur di kawasan Great ni, masalahnya saya mengejar gurun besok tak sempat. Saya nak masuk kedai tu, kedai untuk servis sikit. Setinggan saya tu ada bunyi kedai. Ada sesuatu yang longgar. Saya rasa ni je salah satunya masjid yang ada siap dobi kot. Jadi kalau sambil lepak di situ, bolehlah mendobi juga. Senang kan? Okey, update macam biasa. Sebabkan kita tak ada fix itinerary dan kita tak ada booking, jadi saya cuba pergi, saya call. Tapi saya call lah juga sebelum kita pergi. Itu yang kena biasa kan, iaitu kena call. Bila dah call, punya campsite yang dekat air panas tu dah tutup. Pakcik tu ke siapa, dia dah tak buat ke, ataupun orang lain ambil, saya tak tahulah. Dan ada campsite lain dia cadangkan. Campsite tu pula di seberang sungai saya tengok. Jadi macam mana kan kita pakai setinggan. Jadi saya buat keputusan, saya pergi nak pergi ND Survivor, saya tak nak buat, saya simpan dulu. Saya pun tak tahu pakcik tu pun buka lagi tak campsite tu, saya tak call. Jadi saya call Pahat Hill yang memang nampak macam ramai orang viral dekat dalam apa, komuniti berkemah ni. Saya call, dia ada kosong, dia cakap boleh naik. Saya tak tanya WhatsApp saya tak baca lagi berapa harga dia pun saya tak tahu. Saya cakap saya berdua je, dan dia cakap ada satu orang lagi pun rasanya guna RTT juga, berada di kawasan tu. So sebenarnya selama ni saya agak silap lah kalau saya kata hanya cuti sekolah orang ramai. Sebenarnya orang yang kaki-kaki bergerak ni, yang kaki bergerak macam saya ni, memang suka bergerak waktu kan, waktu puncak. Ada saja orang, kecuali campsite Tigis tu lah memang sunyi, sebab mungkin dia orang ramai tak tahu lagi. Campsite ni yang popular ni dia ada orang. Saya harap besok ada awan kapet, sebab dia punya tarikan utama campsite Pahat ni awan kapet. Macam biasa, kita mengelak lah, kita pergi cek makan dulu, kita beli nasi goreng ke whatever lah, cari air ke semua. Sebab besok pagi tetap plan saya, tetap tujuan dia. Sama ada saya naik ke Kedah kejap, saya keluar awal pergi Kedah, lepas tu saya akan naik Perlis terus. Okey, saya makan dulu. Mana ke jalannya? Ni ya Allah, kecilnya. Marah orang belakang tu, kita lah bagi signal, sorry, minta maaf. Continue on Jalan Tanjung ke Kabu for 1.5 kilometers. Jalan kampung kecil, kita ingat jalan besar macam tadi tu jalan kecil. Kompis lah, jangan langgar orang payung. Jalan cantik lah, apa yang rasa. Dari sini jalan dia tak getar dah. Biasanya tak jauh, sebab tu tengok video semua kereta masuk. Ini cantik. Cuma kalau hujan mungkin berlumpur lah. Hujan mungkin berlumpur. Jalan ni, jalan Kebun Getah. Pengalaman saya antara Kebun Getah dan sawit lagi teruk. Sebab dia orang kat barang berat, jalan tu rosak teruk. Pelan-pelan ya. Campur pasir sikit. Okay, ada bukit tegak
sedikit depan tu. Berapa persen? Situ berapa persen? Berapa persen bukit ni? Tu dia, 11%. Mungkin atas tu lebih sikit lah. Saya memang suspek ada kereta biasa naik, walaupun dia pendek. Pagi baru pam untuk kolam ni jalan. Jadi kami sudah siap-siap sebab kalau anda tengok sekitar ni, kalau matahari keluar dan katalah anda lepak 3 hari 2 malam, memang saya suspek lah. Suspek tahan panas lah. Don't play lah. Terik. Saya target sebelum 10.30 kena keluar ni. Insight menarik untuk, tapi nak datang saya datang lewat-lewat sikit lah. Pukul 3 tu paling cepat, ataupun pukul 4.30 lah. Tak boleh tahan panas. Dan yang bestnya, campsite ni ada peti ais untuk simpan barang. Duduknya tu kat dalam sana sebelah tu. Sebelah kanan tu ada peti ais untuk letak barang-barang sejuk buku ataupun nak letak air-air ke. Tu akak tu pun dah kemas lah. Tandas yang cantik sebelah sana tu. Yang tu tandas cantik. Siap ada water heater lagi. Tu pun untuk pagi menarik lah. Baik, siap-siap kemas, tunggu kering sikit. Tapi view memang cun. Malam tadi saya bangun dalam pukul 2, saya tutup semua lampu sebab kita dah tengok bintang kan. Oh, memang puas hati. Walaupun ada awan sikit tapi jelas kelihatan bintang-bintang bila kita dah tutup semua lampu. Tidurlah dalam gelap masalahnya. Campsite ni boleh juga jadikan persinggahan. Jika anda tiba-tiba rasa dengan family ada barang semua cukup lengkap, nak tidur, tiba-tiba boleh je call owner terus masuk campsite. Cuma jalan masuk tu, saya cakap lah kalau malam dan kali pertama pula tu, jalan dia teruk sikit. Dia ada 2 jalan sebelah ni untuk masuk hadapan campsite. Yang sebelah sana tu untuk jalan utama. Campsite ni elektrik 24 jam lah. Memang ada 24/7. Dan saya tak rasa perlu kabel yang panjang sangat lah.
5 meter pun lebih dah cukup dah. Dan bukan generator, direct TMB supply. Tu. Setiap tiang ni saya rasa ada lah kiri kanan, tapi saya tak guna pun. Sebab kita tak ada barang-barang yang berat, kipas pun semua pakai yang bateri lah. Dia tak pernah puas tengok ni. Saya rasa malam tadi gunung yang sebelah kanan tu macam ada orang, sebab ada cahaya di puncak saya tengok. Dan ada orang nyanyi dia panggil hujan. So daripada belah-belah kampung bawah sana tu. Hujan turun sekejap, tapi tak lebat pun. Tengok tanah ni masih kering. Dia turun intik-intik kita tetap jugalah bersedia kan. Kalau di hujung lebat tak payahlah nak susah-susah. Kena kemas dalam hujan-hujan. Hari pacak. Sebab ni adalah campsite yang memang syok untuk duduk malam. Siang minta maaf lah. Tapi pemandangan siang sangat menarik. Pemandangan siang. Saya sebenarnya surprise juga campsite ni. Dia baru, dia masih, abang tu masih buat kerja lagi, nak buat surau apa semua lah. Tapi nak kata kurang, tak ada kurang tak. Memang cantik. Cuma kalau tengok campsite ni, dia agak rapat-rapat. Kalau anda jenis tak kisah, jiran sebelah berdengkur, is okay. Ataupun jiran sebelah anak 5 orang bising, okay. Tapi bagi saya pakai RTT memang saya tak duduklah sebelah sebab saya nak pasang warning. Okey. Adakah saya akan datang lagi? Ya, insya-Allah saya datang lagi. CEO pun baik orangnya kan. Dia saya sampai terlupa nak bayar malam tadi, dia tak ada bunyi. Minta maaf banyak-banyak. Nak tidur saya ingat saya belum bayar lagi. Saya nak teruskan perjalanan dan mari bersama-sama dengan saya untuk overland sekitar Malaysia ni. Kita teruskan perjalanan dia. Overland saya yang tak seberapa ni. So kita dah sampai Gerik. Yang sepatutnya saya pergi baling semalam tak jadi. Saya tolak baling, saya pergi ke utara Semenanjung ni. Target saya adalah Padang Besar. Target Padang Besar. Tapi kalau penat tak tahu, ada campsite mungkin saya tidur di kawasan Kangan lah. Cuma Perlis ni saya tak lalu lah. Dia maknanya agak hotspot dalam Malaysia ni. Kawasan paling panas dalam Malaysia ni berada di area Ladang Terburu. Dan yang saya beli ada campsite kat situ. Saya tak tahu macam mana. Mungkin orang datang lambat-lambat ke. Kalau saya rasa kat situ 40 Celsius nak pakai kemah dah tu. Duduk dalam air boleh lah kan. Lindap. Saya sengaja ikut jalan dalam ni terus boleh pergi Pekelang Hulu. Saya jarang guna pun jalan ni. Dalam sejarah hidup saya rasa tak sampai 5 kali saya guna ni. Itu pun untuk pergi Betung. Lama dulu lah. Dan kita akan nampak ada kat geng-geng motor besar tu ni. Dia nak pergi Betung lah tu. Keluar tempat keluar daripada Thailand lah. Jadi saya akan teruskan nanti kalau ada tempat-tempat menarik. Saya berhentilah sekejap untuk tengok pemandangan. Mandu ni letih, tapi satu kepuasan pada saya dapat jalan, terutama jalan macam ni, jalan kampung ni kan. Walaupun kita dah jalan 5-6 kali pun, kalau kita bergerak dengan perlahan, kita akan nampak sesuatu yang baru. Janganlah bawa 120 jalan macam ni, memang tak nampak apa lah. Kita bukan berlumba. Kita nama pun jalan-jalan ngayap. Jadi kalau sampai Padang Besar ni, atau mana-mana di antara tu tempat, saya akan ambil gambar lagi. Macam kedai makan semalam, sampai hari ni saya teringat. Kalau kedai makan tu dekat sini, saya berhenti makan. Kedai Azmi nasi kukus tu sedap dan murah. Kalau minta makan nasi pun tadi, saya tapau je macam biasa. Saya pergi makan kedai, kita tapau jajan, kita makan. Baik, terima kasih kerana menonton. Macam saya cakap, saya akan cuba buat video ni pendek-pendek. Sebab kalau panjang ni sangatlah membosankan untuk duduk tengok. Mana ada orang ada masa nak tengok lama-lama ni sekarang. Sebab tu TikTok tu
love Kampung Jong. Cantik sekarang ni, kawasan ni cantik, orang bangun kan. Kita teruskan perjalanan. Sedang saya jalan tadi, tiba-tiba saya ternampak pokok ni. Siapa tahu ni pokok apa? Oh, cantiknya. Betul-betul di Balai Polis Kampung Lalang. Kenapa dia tak nak ambil pokok ni, tanam banyak-banyak? Kan kecantik ni. Bunga dia macam lavender. Bukan, besar pokok dia. Unzoom tu dia. Saya pokok bunga ni saya suka ke. Jadi saya nampak cantik, saya berhenti dah. Saya singgah sini kejap. RTT tu ada satu skru saya rasa longgar ataupun knocking. Bunyi dia sakit dengar lah, teng 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 teng. Jadi saya berhenti di salah satu kedai. Kedai ni antara kedai favourite saya lah kalau bahagian utara. Kalau di KL sana ada satu kedai di Sungai Buloh, yang saya berani lah untuk bagi buat. Buat kereta ni dia manja sikit. Itu tak usik, ni tak usik. Silap usik, siap kau. Saya suka tak suka berhenti jap. Nampak macam ada kedai makan tepi tu. Jadi saya makan terus lah. Dan yang terbaik sekali kedai ni, saya ada surau apa semua. Saya rasa tak jumpa lagi bengkel yang ada surau sama bengkel Om Cina. Kedai okey, no problem. Oh, depan bengkel ni ada kedai power. Tu dia nama kedai tu. Ada minat makan pedas, silakan. Ada brand. Alhamdulillah, senyap dah. RTT saya kan tidak dia duduk kat atas tu. Ni serabut ni kepala ni. Oi, cakap Kedah tu dekat Kedah. Saya update nak pergi Padang Besar tak sempat sebab sekarang dah pukul 4. Memang Padang Besar dah tutup pukul 5. Jadi saya akan masuk highway, drive ke Perlis. Saya nak pergi makan char kway teow yang viral kononnya. Dia tak tahulah sedap tak. Tapi kedai yang saya makan tadi sedap. Depan Fan Seng Heng tu sedap. Dan saya memang suka sepi sekat kat kedai tu. Walaupun jauh kan saya datang, dia buat memang saya rasa TikTok lah. Saya dah booking tadi. Saya call owner BBC campsite. Saya tak tahu apa maksud BBC tu. Nanti sampai ni kita tengok apa maksud dia. Jadi dia cakap tak kisah, tak ada orang sampai nanti. Dia duduk kat situ, kontak je. Dia cakap terus je lah duduk untuk tidur. Saya nak tidur je, saya tak nak dah balik. Sebab besok pagi baru saya pergi ke Padang Besar awal-awal pagi tu. Jadi sekarang saya ikut highway. Biasanya saya tak berapa ikut highway, tapi nak ngejar masa ni saya ikut highway lah. Kedai Wan Char Kway Teow Penang, tapi di Perlis tu dia pun buka pukul 5, pukul 6. Jadi saya nak cepat sikit. Saya harap dia buka dengan dia tutup lah. Sebab kadang diorang ni malam Jumaat tak berniaga. Saya pun lupa nak tengok dalam Google Map. Baik, nanti saya review makanan lepas ni. Saya review kamera je kan. Review kereta tak berapa pandai lah. Tak mahu pakai boleh lah. Ok, saya masuk highway sekarang. Nanti saya sambung untuk pasal kedai tu. Harap dia buka lah. Sebab sebenarnya dah lama sangat dah nak pergi. Rasanya 2 tahun dah nak pergi. Asyik salah timing yang tak jadi. Lokasi Wan Char Kway Teow Penang, tapi di Perlis. Kita makan.
Saya nampak ada nasi lemak kat situ. Boleh tapau tu. Nasi lemak ke? Tak kisah lah. Sekejap lagi saya tapau. Untuk Andi kot. Kat malam ni. Sikut. Alhamdulillah. Sampai juga ke BBC. Sebab dah petang macam biasalah kami dah masuk petang. Nanti kita dah lepak-lepak. Kami dah explore. Macam biasa saya akan review tu tandas yang cantik. Saya tak nak tunduk dalam tandas ni. Dia cakap nanti anda tengah makan dan dia masalah pula. Pasti tandas dia cantik elok. Ni ada tapak campsite. Tapi saya yakin sampai sini pun boleh rasanya. Sampai depan-depan tu siapa yang nak, kalau ramai kan. Tu dia Bukit Cuping. Betul-betul di bawah kaki Bukit Cuping. So baru saya tahu apa itu BBC, bawah Bukit Cuping nama dia. Tu owner ada di situ, baju pink tu dengan anak dia. Dia pun agak terkejut sebab hari biasa. Biasalah kami ni overland cak ayam, merayap. Dia ada chalet juga kat sini, jadi anda boleh dia call jika ingin chalet. Dan ada kolam renang. Tu saya bagi tahu sikit. Saya ambil sedikit suasana malam di BBC camp ni. Macam ni, lampu terang. Sebenarnya ada banyak lampu sebelah sana. Kawasan tanda di bawah-bawah pokok getah tu banyak lampu. Jadi macam biasa saya semalam pun di Pahat Hill kami off lampu mana tengok bintang. Kat sini pun saya rasa tak perlulah pasang banyak lampu. Ada sekadar tu jalan. Tu ada malah ada tempat nak masak-masak pun ada. Tapak yang betul ada, saya nampak 3 ni yang menampak petak. Tapi sebenarnya di sebelah hadapan rumah CEO ada juga kawasan untuk duduk dengan meja bulat apa semua, meja batu tu. Ni saya ambil sikit lah, tunjuk sekitar kawasan. Kami lepak sini. Maklumlah kita berdua je malam ni. Dan dia kata ada kedai boleh jalan kaki kalau nak mengopi dalam 400 meter. Boleh lah seberang jalan kalau rajin. Suasana sekarang ni saya ingat panas, tapi punya angin ni nyaman. Ada angin malam yang nyaman. Besok saya akan ambil gambar dan jalan mungkin seluruh kawasan ni, tengok macam biasa untuk share dengan rakan-rakan yang melihat video saya ni. Salam subuh. Ni saya tunjuk jajan-jajan saya. Pagi ni saya nak buat air sikit lah. Dan biasa saya makan roti. Ni ayam brand ni. Simple je lah. Sekitar ni tak ada kedai atau gerai. Sementara tunggu cerah, saya nak ambil gambar lagi. Harap ada pemandangan yang menarik sangat. Matahari terbit di belakang mana katanya. Kita itu makan dulu. Pagi sudah. Sekarang pukul
9 tempat sebenarnya. Saya dah siap-siap untuk bergerak sambungan perjalanan ni. Macam saya kat pagi ni saya akan tunjuk sikit sekitar kawasan BBC. Itu bawah Bukit Cuping. Maksud dia BBC ni. Saya tahu BBC ni British Broadcasting lah. Jadi saya tunjuk sikit. Sebab semalam saya biasalah kita sebut sampai memang letih. Ni pun adalah kawasan yang boleh jika ramai orang. CEO kata dia buka sampai ke sini lah. Tapi anda duduk atas rumput. Tandas ada 3, tak ada masalah. Malah air dia sangat kuat, dia pakai water pump lagi untuk pastikan kampus berpuas hati. Saya ambil tempat VIP juga sebab tak ada orang. Macam ni lah, anda jadi VIP setiap kali datang hari biasa, tak ada orang. Banyak kadang kita dengar cerita orang siap bergaduh lah, tapak dah ambil lah, orang lain angkat lah, CEO bagi lah. Kadang kita tak boleh salah dia orang tak, sebab waktu-waktu puncak ni kadang orang pun datang main letak, dia booking tapak lain, dia duduk tempat lain. Orang tu yang kadang masalah agak. Sini ni pokok ara manis ni. Pokok ara manis dah berbunga. Sangkaan saya meleset. Saya semalam saya kata mesti panas ni kalau Perlis ni kan. Tapi tak berlaku seperti itu. Sebaliknya malam tadi sejuk. Suhu 23 macam tu. Angin ni angin sejuk. CEO kata selalunya Perlis 12, 1 dan 2 adalah musim angin sejuk. Tapi betul lah sebab utara sejuk. Jadi angin daripada utara datang. Yang sejuk tu dan kering. Sini tak ada sungai. Jadi mereka sediakan kolam renang. Jadi untuk bawa family tak ada masalah. Dia sediakan kolam renang. Dan chalet tu pun ada. Sentiasa ada orang pada hari-hari biasa diperbaiki. Assalamualaikum bang. Saya buat video sikit ya. Saya dari Kuala Lumpur. Okay, sini pun boleh juga untuk duduk, untuk makan. Kawasan luas ni. Saya rasa kalau berapa? Agak-agak 20 kemah, 25 selesa. Lebih tu mungkin rapat-rapat lah. Ada chalet. Katanya chalet ni dah berfungsi tapi taklah berfungsi. Tak lengkap. Maksudnya tak lengkap ni mungkin jalan dia tak siap lagi kot. Mungkin macam tu. Saya tengok cantik je. Ada 3 unit ni, saya tak tanya harga berapa. Pemandangan. Ya, tu dia pemandangan. Sekali kita kena berubah angin lah. Orang kata. Si hutan, laut. Apa kata kali ni duduk di hadapan sawah padi. Terbaik waktu macam ni. Malam tadi bunyi bising sikit tapi telah diberitahu dekat abang jangan terkejut malam bunyi kenderaan jentera. Rupanya mereka menuai di waktu malam. Mungkin sebab sejuk kot. Dan dia menuai di seberang jalan sana. Dia dengar jugalah sebab jentera besar kan. Jadi kalau nasib anda tak berapa baik, mungkin masa tengah camping jentera tu bergerak di dekat ni, sabarlah. Nama pun tepi sawah. Baik, saya dah siap-siap. Berapa harga? Saya tak bayar lagi. Sama juga, saya ni selalu bayar lambat lah. Pada masa saya buat video ni, kalau besok naik harga tu lain cerita. Adalah RM60 untuk saya berdua dengan tu lah. Mungkin harga berbeza-beza mengikut kemah atau berapa ramai anda lah. Saya tak tahu lah. Kadang tak nak tanya sangat sebab harga banyak campsite bila dia dah top padang bermula murah, lepas 2 minggu dia naik harga RM20 pula. Saya tahulah, saya dah kena kan. Kita telefon dia lain pula harga dia. Baik. Saya keluar dari campsite ni dan saya seronok sebenarnya dapat tahu ada campsite sini. Sebab kalau kita nak ke Siam, kita boleh singgah tidur dulu
ni, dan besok paginya kita boleh fresh untuk bergerak masuk ke Siam. Saya rasa ni paling banyak kali saya bersembang dengan CEO lah. Tapi saya tak rakam sebab kadang ada orang dia tak nak rakam, dan saya pun sebenarnya segan sambil orang jadi elok sembang tu neutral, bila kita rakam dia jadi tak neutral, jadi saya tak rakam lah. Tapi banyak info. Campsite ni bagus kalau anda ada anak yang sekolah rendah yang nak tahu pasal pertanian, abang tu saya cakap kat saya, dia boleh buat tour lagi untuk bagi tahu macam mana padi ni apa semua ni, masuklah getah apa semua. Sebab dia ada link dengan Jabatan Pertanian. Jadi saya memang recommend anda datang sini. Dia tak ada sungai, jangan risau, kolam ada, apa susah kan. Jadi kami nak bergerak ke Padang Besar, insyaAllah. Semua perjalanan kami selamat pergi dan selamat pulang. Hari ni, malam ni sama ada saya akan satu campsite lagi ataupun saya balik terus Kuala Lumpur lah. Perjalanan ni jauh ni daripada utara ni. Jadi kita teruskan perjalanan overland yang tak seberapa ni. Ini adalah tempat paling panas dalam Malaysia. Nah, dan baru rupanya ada tandas, mungkin malam-malam ada orang berniaga. Dulu tak ada tempat ni, ni baru. Ini pun hangat ni, semua angin yang sejuk. Kalau bulan 4, bulan 5, tu dia. Situ tempat dia. Dan semakin beberapa tahun dia semakin panas sampai 40.1 dah sekarang ni. Sekarang saya berada di Areda Zuru. Cuaca panas macam ni dengan terik, dia buat satu kita ngantuk, dua kalau kita duduk lawan juga boleh jadi sakit kepala. Jadi saya berhenti sekejap. So, meneruskan, memang terik, mata jadi kuyup. Cuaca macam ni buat mata kita kuyup. Tadi berhenti pun makan si kandar, letih dah nak ambil gambar. So, makan-makan ni saya jangan nak tunjuk lah. Ni bukan channel dan jalan cek makan atau rancangan masak-masak. Ni channel overland. Cuma nak bagi tahu mandu tu sedap, tapi bila kita dah penat, dia mandu senyap, itu dia diam tu. Jadi kita lepak dalam kereta sekejap. Berhenti isi minyak mungkin di Bukit Merah ada stesen. Minyak sana lah. Dia memang suspek lah. Oh, naik motor besar ni. Dia dah lah panas enjin dia. Lagi cuaca panas je ni. Memang perlukan kekuatan lahir dan batin yang tinggi. Ya, alhamdulillah cuaca baik. Kalau hujan banjir lagi payah tak?